Bisik-bisik chemistry ke tidak? Let's go. Makanan kegemaran Cheryl, asam laksa. Makanan kegemaran Azam, tom yum. Okay, makanan favourite Azam tom yum. Makanan favourite Cheryl laksa. Minuman favourite Cheryl, air Bali. Minuman favourite Azam, Milo Ais. Cheryl kejap. Okay, minuman favourite Azam Milo Ais. Minuman favourite Cheryl Bali Suam. Favourite Cheryl, pastel colour, lembut-lembut macam ni. Azam, dark blue. Kot. Okay, warna favourite Azam biru. Warna favourite Cheryl colour pastel. Azam, apa Cheryl tu lah, Cheryl sempurna. Sabah. Azam, apa? Tali ke? Tak tahu lah. Okay, tempat percutian yang sebenarnya Azam tak ada tau, tapi Cheryl ada. Cheryl teringin nak pergi Sabah sempurna. Tapi Azam Langkawi kot. Azam pernah cakap dia Langkawi. Tarikh kahwin 1 bulan 1 2022. Okay, tarikh okay, tarikh kahwin risau salah. Okay, tarikh kahwin 1 hari bulan 1 2022. Lagu favourite Cheryl, apa lagu favourite tak tahu. Bertahan denganmu lah. Azam, klasikal. Dia suka lagu klasikal. Alamak. Okay, lagu favourite Azam sebenarnya ada banyak, tapi tak tahu dia dapat teka ke tak. Michael Jackson, One Day in Your Life. Tajuk Cheryl punya lagu favourite, dia pun ada banyak juga. Dia selalu dengar dengan Azam masalahnya. Mungkin lagu Datuk Siti kot. Saya tak tahu sebab dia tak ada lagu favourite, dia dengar semua.